Assalamualaikum boh. Alhamdulillah boh. Oh kita sampai Ganu ni boh. Jadi tempat pertama yang kita pergi ni adalah kalau tengok belakang apa yang biasa adalah museum boh. Mentari menyapa, perjalanan baru pun bermula. Langkah kaki penuh cerita. Setiap Okey. Tadi nak masuk museum tadi kita lalu dah. Kita tengok memang comel lah tempat dia. Tadi kita tunjuk kau buah-buah belakang pakai-pakai tengok nasi kita dah, pakai-pakai sapok. InsyaAllah kita tengok. Sini pun ada kita tunjuk kereta. Museum Terengganu, permata warisan yang menyimpan 1000 cerita. Terengganu bukan hanya satu buah negeri terkenal dengan pantai yang mutih, budaya halus dan keindahan seni khasnya, bahkan ia merupakan negeri yang kaya dengan warisan sejarah yang panjang dan mendalam. Okey baik boh. Apa yang mau diperhatikan adalah di sini ni adalah museumnya terbesar di Asia Tenggara boh. Dia tulis sini nama baca kan. Jadi memang betul nampaklah besar dia tu, takat awak gini memang besar. Jadi kita tengok lagi boh apa yang ada. Mari. Okey baik boh. Jadi kereta belakang hamba ni dicipta dia jenis Cadillac Limousine yang diciptakan oleh Governor Motor daripada Amerika Syarikat, yang mana bagi memudahkan raja di Terengganu ni, iaitu Raja Sultan Mahmud Al-Mustafa Billah Shah lah. Pada tahun 1981, keseluruhan badan kereta ini dicat dengan warna kuning emas. Bagi kekemasan dalamannya pula, ia dibalut dengan baldu kuning bermutu tinggi pada cushion dan panel pintunya. Bahagian kabin kereta ini boleh memuatkan seramai 4 orang dewasa dengan selesa, dan di dalam terdapat peti ais kecil dan telefon untuk memudah berhubung dengan pemandu. Ini digunakan secara semi semasa pemerintahan Sultan Mahmud lah pada tahun 1979 sehingga 1998 untuk ke majlis-majlis rahmi dan ketika berangkat menunaikan sembahyang Jumaat juga. Dengan Sultan Mizan Watiku Billah, ia diserahkan kepada Muzium Negara bagi menjadikan koleksi untuk orang tengok lah. Pergi ke kereta tu semua. Museum Negeri Terengganu yang terletak di Bukit Losong, Kuala Terengganu merupakan mahkota pertama dengan reka bentuknya yang megah, diinspirasikan daripada seni bina istana Melayu lama. Ini menjadi simbol keteguhan warisan Terengganu yang terus terpelihara. Bangunannya sendiri seolah-olah membawa pengunjung mengembara ke zaman Kesultanan Melayu yang penuh keindahan, seni bina kayu dan ukiran yang begitu halus. Museum Terengganu ini merupakan museum terbesar di Asia Tenggara. Apa yang menjadi